makcik nak tanya. Dekat sini ada kedai tak? Tu buat beli-beli macam biskuit, kacang-kacang. Pasal makcik ni nak balik kampung. So kena belilah oleh-oleh untuk sanak saudara dekat kampung tu. Sini tante. Ada tahu tak? Ai tidak tahu kah bahasa Inggeris tante? Tahu kah? Oh, dia tidak kuat bahasa Inggeris nak. Toko oleh-oleh aku tenang. Kira aku toko oleh-oleh makan jak. Apa melo nak rewak kampung kalau Malaysia macam TKI pen. Toko oleh-olehmu je boleh takut nak tante nak. Kore mali waktu. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that. Cucuk lada ni dia nak masak ni. Jadi kat dalam itu latihan tu lah. Ye. Tante, belikan kain ni nak. Juga. Juga. Papa aku mau belikan teh kopi. Mana pala ke boyan ni? Ikut peding dalam batu giku. Lo sembau mo peding dalam. Maka kawala. Lo sesak tu usah tinggal di makutan yang nak aku orang nak mak baju-baju tu ngah mana. Ini lagi nak di baju-baju nak mana nah. Wih. Ya sih sana andalan bapak ni. Si sana andalan nak anakku ni. Suka sekali cemilan-cemilan begini. Lengkap sekali di sini. Mulai dari kacang yang manis-manis, yang pahit-pahit pun ada. Seperti kenangan mantan. Budak-budak, tolong dulu makcik nak. Penuh sekali ni mana makcik? Aku jadi mikir balik tante nak ubali ni je naik. Tapi nak. Cepat. Ada kain ni, bungkus ke semua ni kan? Itu mau kutanya aku nak. Kan makcik yang mau pulang kampung. Kenapa lebih banyak barangmu daripada barangnya makcik? Siapa yang kesulitan hati macam? Kita. Betul. Kita kesulitan sama aku. Dan kena terkili Pak rumah Malaysia makin penting mana? Berapa sama macam ni? Betulan gini deh. Banyaknya ni tak salah gitu je. Ya kak, begitu memang di sini murah-murah gitu. Oh terima kasih deh ya. Kukira kata salah gitu. Masih punya ni. Macam tu pergi mari bakis. Kampung.